Okay guys, nak tahu kenapa ada orang dalam 10 tahun jadi kaya dan sihat tapi ada orang makin susah? Jawapannya cuma satu, kesan compound. Apa itu kesan compound tau? Keputusan kecil dan konsisten dengan masa yang panjang akan hasil perubahan besar. Itu kesan compound. Contoh kisah 3 kawan, A, B dan C. C A extra 1000 langkah setiap hari, baca 10 minit buku, makan kurang kalori. So C B tak buat apa-apa. C C makan banyak junk food, tengok Netflix sampai lewat malam setiap hari. So 10 tahun kemudian, korang imagine beza hidup mereka 1000% lain. Kenapa susah nak kekal habit baik? Sebab langkah kecil rasa tak penting, rasa lambat dan godaan lain yang bagi kepuasan segera banyak. Okay, so korang nak tahu solusinya? Cari why dalam hati. Sebab you benar-benar nak berubah. So ingat, cara nak buang habit buruk, tuliskan habit yang rosak target you dekat kertas. Cari 3 point, tukar environment, replace dengan habit yang baik tau. Cara bina habit baik, buat persediaan untuk berjaya. You fokus pada apa yang you dah ada, cerita dekat orang pasal goal you. Cari partner untuk saling ingatkan dan celebrate setiap kemenangan kecil. Momentum ibarat bola saji tau. Mula-mula susah tapi bila dah rolling, makin besar makin laju. Okay, so kesan compound ini fair untuk semua orang. Beza dia you nak pilih buat keputusan kecil yang betul atau terus tangguh. Jemput komen kat bawah. Like, save, share ilmu ini untuk kawan dan keluarga anda.